Assalamualaikum, selamat petang. Mana yang tahu konsep-konsep ayahanda ni? Ayahanda ni. Ayahanda ni. Yang konsep curi lembu ni. Dia peranan dia sebagai lembaga atau sekretariat curi lembu dalam Kedah, terutama Kedah Pos 1 ni. Ayahanda ni. Kita kena bagi perhatian untuk generasi kedua Kedah ni. Yang mana generasi kedua Kedah ni terlibat dengan sekretariat diorang ni. Kita kena bagi keutamaan untuk diorang ni. Menjalani satu cara penghargaan. Kita kena fahami diorang penghargaan untuk diorang tu kan. Menghargai diorang tu kan. InsyaAllah. Kita kena bawa dia masuk dalam penjara dan bagi dia beringat. Ingat ayahanda celaka. Itu yang sepatutnya, insyaAllah. Yang kepada curi-curi lembu ni kan, yang ada teknik-teknik beragama dia tu kan. Dia ada teknik-teknik beragama dia kan. Dia ada konsep dia kan. Dia bukan konsep hadari tu, bukan kan. Dia lain kan. InsyaAllah. Dia konsep dia lain sikit kan. Kan? Betul tak kawan-kawan? Kita nak minta kerjasama tuan-tuan perempuan, bagi kerjasama ni pasal yang geng-geng ayahanda ni dalam ruang lingkup kes bunuh. Dia bunuh bersepadu kelompok mantap ni Pak Abu. Okey. Yang generasi kedua ni kan, yang terlibat dengan ayahanda ni, geng curi lembu ni, tempatannya localize importnya. Kita nak kena siasat, kita nak kena gaji pasal sabu ke heroin yang bersama-sama. Interference dia bersama-sama dengan interference. I think we should do something, brothers. Almost the brothers, we need to do something. But this is Godfather. Okay? InsyaAllah, the Godfather must be imprisoned faculty.